Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Mustaqim, Taman Nirwana Ampang, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai kepada topik yang kedua dari bab yang ke-8, iaitu perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum hakam fiqh, iaitu isu yang dikatakan at-talaffuz bin niyah, iaitu melafazkan niat sebelum solat. Sedang cerita usolli lah. Kenapa Ustaz Muhadhir masukkan tajuk ini? Kerana ada di sana segolongan umat Islam yang ke sana kemari memberitahu kepada orang ramai bahawa jangan usolli. Tak boleh. Kerana usolli ni bid'ah, kata dia. Nabi tak pernah buat. Nabi solat mana ada usolli. Nabi terus takbir saja. Tiba-tiba kita usolli. Maka ini adalah perbuatan bid'ah. Bila bid'ah, kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Jadi sesat tak boleh buat lah. Jadi topik ini walaupun bab yang ke-8, dia sebenarnya berkait rapat dengan kefahaman kita kepada bab yang pertama. Memahami hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dalalah, terjemahannya setiap perkara bid'ah itu sesat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadha 'am makhsus. Ini merupakan lafaz yang umum. Kullu tu umum, semua. Tetapi makhsus, maknanya dikhususkan. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikehendaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Itu kita telah jelaskan dalam bab yang pertama tentang bid'ah, dan bab yang kedua tentang at-tarku, perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tidak semestinya perkara itu adalah haram.
Kerana bid'ah ini bukan hukum. Bid'ah hanya satu istilah mengatakan benda itu baru. Maknanya zaman Nabi SAW tidak dilakukan. Hukum ada 5. Hukum syarak yang taklifi sama ada wajib, seorang tu mesti buat, kalau tak buat berdosa. Ataupun mustahab, kita selalu sebut sunat. Ya? Iaitu kalau buat dapat pahala, tak buat pun tak berdosa. Ataupun perkara itu haram, tak boleh buat, kalau buat juga berdosa. Ataupun makruh, jangan buat, tapi kalau buat taklah sampai berdosa. Dan harus terpulang nak buat ataupun tak mau buat. Ini hukum syarak yang 5. Jadi bila ada orang usalli sekadar kata ini bid'ah Nabi tak buat, belum pasti lagi. Nak pasti apa hukum? Nak tahu hukum dalam agama ni bersandar kepada dalil. Macam mana ada dalil? Nabi SAW tak buat. Al-Quran tak ada cerita. Kalau bab wuduk, Quran ada cerita. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ya, ada cerita. Niat wuduk sekurang-kurangnya ada hadis, innamal a'malu binniyat. Tetapi macam mana pula ni usalli? Nabi SAW tak buat, ayat Quran pun tak ada. Ya. Dalil dalam bab yang keempat, dalam bab yang keenam, kita telah terangkan sumber. Dalil di situ maksudnya sumber. Sumber hukum syarak bukan hanya Al-Quran dan Sunnah sahaja. Al-Quran dan Sunnah memang sumber syariat, tapi ada selain daripada itu yang namanya ijma', kesepakatan para ulama, yang namanya qiyas, analogi. Ya. Dua perkara yang sama asas hukumnya, maka sama hukumnya. Ada namanya istishab, mengekalkan hukum asal, melainkan ada bukti sebaliknya. Ada namanya istihsan, ada namanya saddu zari'ah, ada namanya masalih mursalah dan pelbagai. Jadi semata-mata orang tu kata, usalli ini Nabi tak buat, maka haram kita buat, itu tidak menepati kaedah memahami hukum. Soalan, apakah hukum melafazkan niat sebelum takbiratul ihram? Yang beza ya. Lafaz niat sebelum takbiratul ihram. Niat tu dalam mazhab kita serentak dengan kita takbir tu dalam hati kita ada lintasan bahawa kita tu salat subuh 2 rakaat. Ya, pada subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Lintasan je. Bukan mesti tarkib sahaja aku sembahyang pada subuh 2 rakaat menjadi makmum, bukan mesti macam tu. Yang nak susun macam tu yang barangkali takbirnya jadi panjang tu. Allahu Akbar. Dapat tangkap lah. Aku batu tutup terus lah. Dapat tangkap dah semua dalam tak. Lintasan je. Dan kebanyakan orang kalau dah takbir tu adalah niat dia. Takkan dia takbir saja-saja. Ya, mesti dah niat nak solat. Cuma kadang-kadang ada was-was. Tapi usalli ni sebelum daripada takbir itu. Jadi apa hukum? Jawapan. Qaul, yakni pendapat yang muktamad, yang dipegang, dianggap mempunyai dalil yang kuat. Dalam mazhab Syafi'i, sunat maknanya dapat pahala. Tapi kalau tak usalli pun sah. Dia bukan rukun. Bukan berdosa tak. Yang rukun adalah niat. Dipanggil rukun qalbi. Kan rukun sembahyang ni ada 3 jenis. Rukun qalbi yang dalam hati. Niatlah. Yang kedua, rukun qauli yang dibaca. Yang ketiga, rukun fi'li, perbuatan. Jadi, usalli tak termasuk rukun. Dia qauli, benda yang disebut, tapi dia bukan rukun. Pendapat yang muktamad adalah sunat sahaja. Jadi, mereka yang tak faham konsep bid'ah ni, dia jadi pelik lah. Macam mana dia jadi sunat? Benda Nabi tak buat. Dalilnya adalah pertama, ia dikiaskan. Kias adalah sumber hukumnya kepada perbuatan Nabi SAW talaffuz niat ketika baginda mengerjakan ibadah haji dan umrah. Nabi lafazkan, padahal niat masih dalam hati, tapi Nabi lafazkan. Misalnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi, aku
niat haji dan aku berihram dengan sebab haji. Ihram ni makna mengharamkan perkara-perkara yang sebelum ihram boleh buat. Pakai baju yang berjahit misalnya, solat ihram boleh je. Masa ihram tak boleh. Pakai wangian dan sebagainya. Ada orang salah faham lagi. Kata dia ni kan ibadah. Ibadah mana boleh kias. Yang boleh kias ni hanya bab muamalat. Siapa kata? Ulama mana yang kata? Ahli usul mana yang kata? Dia isu boleh kias tak boleh kias, bukan oleh kerana ni ibadah maka tak boleh kias. Ini muamalat boleh kias. Bukan. Isu boleh kias atau tidak boleh kias adalah soal illah, iaitu asas hukum. Adakah boleh dikenal pasti asas hukum atau tak boleh? Kalau boleh dikenal pasti, boleh kias. Kerana itu asas utama kias. Kias ni kan kita pakai hukum yang ada pada satu perkara yang ada nas, ada dalil. Contohnya, kita pakai hukum haram. Haram apa? Haram minum arak. Ada tak dalil? Ada dalam Quran hadis. Kita ambil hukum haram tadi, kita pakai pada satu perbuatan lain yang tak ada dalil. Contohnya, minum air ketum yang diperang, yang dicampur dengan obat nyamuk, dicampur dengan obat batuk, bila minum jadi mabuk. Ya, itu tak ada nas cerita. Jangankan hukum minum air ketum pun tak ada cerita. Ya. Tapi kenapa kita pakai hukum haram minum arak kepada minum air ketum? Sebab illah, asas pengharaman itu sama. Dikaji, dilihat asas keharaman minum arak adalah kerana al-iskar, intoxicating effect, memabukkan. Maka dikaji, ada tak benda tu pada minum air ketum? Oh, ada. Oleh kerana illahnya tu ada, maka hukumnya ada. Ada kaedah yang lain, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu dia berpusing mengikut illah dia. Mana ada illah, ada hukum. Hilang illah, hilang hukum. Ya. Contoh. Satu orang tu makruh kalau dia makan bawang. Kenapa? Bau bawang tu busuk. Tetapi kalau bawang tu diproses sehingga hilang bau busuk dia, kalau kita makan bawang tu dah tak bau busuk. Bawang tu tetap bawang, tapi dia proses. Maka hilang hukum makruh. Kerana illah asas kemakruhan makan bawang tadi, bau yang busuk. Tiba-tiba dah hilang bau busuk, hilang hukum tadi. Sama juga macam arak tadi. Asasnya memabukkan. Arak dibuat daripada jus anggur, perahan anggur. Tapi buah anggur tu kalau diperah air dia, awal-awal tu belum jadi arak lagi. Kalau kita buat jus anggur, terus kita minum, tak ada mabuk. Maka minum jus anggur tidak haram. Masa dia jadi arak tu, ada memabukkan jadi haram. Kalau diproses jadi cuka anggur, minum cuka atau makan cuka, tak mabuk. Maka cuka anggur tak haram. Padahal asalnya sama-sama daripada perahan anggur. Tapi illah dia tu berubah-ubah. Satu orang haram dia berjual beli pada masa waktu solat jemaat. Apa illah dia? Kerana melalaikan dia, melambatkan dia daripada kewajipan solat. Boleh jadi sampai dia tertinggal solat. Jadi masuk waktu Jumaat tak boleh jual beli. Ilahnya tadilah. Baik, kalau dia tak jual beli, dia hanya sibuk urusan sewa menyewa. Ada tak melalaikan tadi? Ada. Maka sewa menyewa tu tak boleh pada masa tu. Dia berjual beli, tapi dia perempuan, tak wajib jemaat. Maka tak haram. Sebab alasan tak boleh jual beli pada waktu salat jemaat boleh melalaikan daripada kewajipan salat jemaat. Dia tak wajib salat jemaat. Maka dia bolehlah berjual beli. Jadi untuk kita memahami bahawa isu kias ini bukan isu ibadah tak boleh kias. Kalau
Bukan ibadah boleh kias, bukan. Cuma banyak ibadah kita tak tahu illah dia. Maka tak boleh kias sebab kita tak tahu. Misalnya wuduk. Allah suruh kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Apa illah dia? Kan ada orang tanya, Ustaz, kenapa kalau kita kentut, kita basuh muka, wuduk kan? Sepatutnya kalau kita kentut, kalau nak basuh pun basuhlah bontot. Yang kentut tu bontot. Apa kena mengena dengan muka? Kan tidak ada illah, Allah yang suruh. Mungkin ada juga ustaz yang cuba jawab, kata dia, sebab bila kita kentut, yang malu tu muka, kata dia. Bontot tak malu. Yang malu tu muka. Tak adalah. Bukan muka saja kita basuh. Tangan pun basuh. Apa tangan pun malu. Kepala pun sapu. Jadi oleh kerana tidak ada illah, tak bolehlah kias. Oleh kerana masa kita wuduk, kita basuh muka, tangan, sapu kepala, basuh kaki. Maka tayamum tu adalah ganti kepada wuduk. Maka kalau tayamum pun untuk ganti wuduk, kita pun sapu sampai kaki. Kalau tayamum untuk ganti mandi wajib, kita bergoleklah atas pasir biar rata debu pada badan kita. Tak ada. Tayamum tetap muka dan tangan saja. Sebab illah dia tidak diketahui. Tapi illah kepada talaffuz ini diketahui. Iaitu menzahirkan apa yang di dalam hati. Niat di dalam hati. Melafazkan apa yang di dalam hati itu namanya menzahirkan. Jadi diketahui bahawa Nabi SAW menzahirkan niat untuk beribadah. Salat ibadah tidak? Ibadah. Ada niat tak? Ada. Maka boleh dizahirkan. Itu satu sebab. Ya. Qiyas adalah salah satu sumber dalam mengistinbat hukum dalam mazhab Syafi'i, bahkan dalam mazhab yang lain. Kecuali mazhab Zahiri lah. Mazhab Daud Zahiri tak terima qiyas. Dia pakai nas semata-mata. Dah pupus dah mazhab tu pun. Tak boleh bertahan lah. Sebab nas itu terhad. Ayat Quran yang tu je lah. Hadis Nabi yang tu je lah. Tapi perkara yang berlaku pelbagai. Jadi kalau nas semata-mata tolak qiyas, tak boleh berkembang syariat. Maka qiyas ini sumber hukum bukan saja dalam mazhab Syafi'i, bahkan dalam semua mazhab fiqh mengiktiraf qiyas, kecuali mazhab Zahiri yang telah pupus. Dalil. Rasulullah SAW pernah melafazkan niat ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu labbaika umratan wa hajjan. Keterangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan dalam Tuhfah bahawa usalli ini dikiaskan kepada haji. Yang kedua, kias kepada lafaz puasa. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ya Aisyah hal indakum syai'. Telah bertanya Rasulullah SAW kepada saya pada satu hari, wahai Aisyah, ada ke sesuatu makanan di rumah kamu? Di rumah kita ni ada makanan ke? Soalan ni biasanya kita tak perlu tanya, kita selalu ada stok makanan kat rumah. Ya. Masjid pun bagi makanan juga biasa lepas kuliah subuh. Kadang bagi buat balik lagi. Tapi Nabi SAW simple je. Kadang-kadang ada makanan, bagi dia makan. Kadang-kadang tak ada makanan. Jadi tak makanlah. Qalat faqultu ya Rasulullah ma indana syai'. Lalu Sayyidah Aisyah bercerita, aku menjawab pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kita tak ada apa pun, tak ada makanan apa hari ni. Qala fa inni sha'im. Lalu Nabi SAW menjawab, kalau begitu aku berpuasa. Sebab itu diistinbat oleh para ulama, untuk puasa sunat boleh saja niat tu datang lepas daripada fajar sebelum daripada zuhur. Boleh niat lagi. Asalkan jangan dah buat benda yang membatalkan puasa lah. Dah pergena nasi lemak sebungkus kat Masjid Al-Mustaqim, lepas tu puasa lah, tak boleh lah. Belum buat apa-apa yang membatalkan puasa, dah pukul 11 pagi, puasa lah hari ni, boleh, puasa sunat. Kalau puasa fardu, dia kena sebelum daripada fajar.
Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW bila baginda nak melakukan ibadah, baginda melafazkan. Maknanya boleh. Bahkan ada sebab yang lain lah. Selain daripada qiyas, ada sebab lain kenapa disunatkan. Pendapat ulama, Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Nihayatul Muhtaj, wa yundabu nutqu bil manwi qubailat takbiri li yusa'idal lisanul qalba wa li'annahu ab'adu anil al-waswasi. Digalakkan ataupun disunatkan menuturkan niat, lafazlah, sejurus sebelum takbir. Jadi eloknya kalau kita nak dapat fadilat takbir itu segera lepas imam. Orang kata takbir bersama imam, bukanlah bersama betul-betul imam baru kita pun bukan. Maknanya imam Allahu Akbar, bar imam tu kita pun Allahu Akbar. Nak dapat fadilat takbir segera tu, janganlah kita bila imam takbir baru kita nak usalli. Usalli awal-awal lah. Sebab kubail, sejurus sebelum takbir. Jadi kita dah tahu, kita akan takbir, lepas imam takbir kita takbir. Kalau imam takbir baru kita usalli, lambat. Maka kita dah agak imam dah dekat nak takbir, kita usalli siap-siap. Jadi imam Allahu Akbar saja, kita pun terus Allahu Akbar. Kenapa disunatkan ni? Kerana supaya lidah itu membantu hati. Kerana biasanya kita ni apa yang kita tuturkan tu mudah melekat dalam hati kita. Sebab itu setengah orang yang motivator, bidang perniagaan dan sebagainya, dia orang kan berniaga kalau boleh nak untung lah. Dan kalau boleh untung tu biarlah banyak. Ya. Kenapa untung banyak? Ya senanglah jadi kaya. Kenapa nak jadi kaya? Ya jadi kaya kan senang pada miskin. Nak beli barang senang, nak tolong orang senang. Ya. Nak buat apa pun senang lah kalau kita kaya. Jadi kadang-kadang setengah motivator tu dalam rangka dia nak melatih dan mendorong orang yang attend training dia tu, dia ada selalu cakap, pagi-pagi tuan-tuan cakap, aku kaya, aku berjaya, kata dia. Aku untung 10 juta misalnya. Belum lagi. Dia belum berjaya lagi. Dia belum kaya lagi. Tapi disarankan oleh motivator tu, sebut selalu. Supaya apa yang kita sebut tu lekat dalam hati kita, dan hati inilah yang akan mendorong perbuatan kita, dan perbuatan kita lah yang akan menatijahkan kejayaan secara asbab. Hakikat Allah lah belaka. Baik. Jadi itu tujuan kenapa dikatakan sunat selain daripada qiyas, kerana ia membantu yang wajib. Ya. Yang wajib adalah niat. Lafaz tu hanya sekadar membantu saja. Sesuatu yang membantu kita membuat kewajipan dapat pahala, maka hukumnya sunat. Dan kerana dia lebih jauh daripada was-was. Cuba lihat ya. Dalam risalah ketetapan Majlis Muzakarah Ulama Semalaya. Ni dah lama lah ni. Di Kepala Batas Pulau Pinang, setelah merujuk kepada kitab An-Nihayah At-Tuhfah Al-Muhazzab Al-Mughni. Macam tu ulama dulu berfatwa. Tengok fatwa ulama-ulama sebelum mereka. Jadi kesinambungan sanad ilmu tu sampai kepada ulama sebelum mereka, sampai kepada guru-guru mereka, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi SAW. Zaman kita ni kadang kita belagak. Nak pakai Quran hadis terus. Memang Quran hadis tu lah yang dipakai oleh ulama daripada dulu pun. Tapi cara istinbat kamu tu tak bersanad. Ya. Tak ada kaedah yang tertentu. Akhirnya jadi cacar marbak. Jadi ulama dulu nak berfatwa, mereka merujuk kepada fatwa ulama-ulama sebelum mereka. Jadi merujuk kepada An-Nihayah At-Tuhfah Al-Muhazzab Al-Mughni dan lain-lain dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat sebelum mendirikan solat adalah sunat. Kerana sebab-sebab berikut. Pertama, ia menolong hati untuk lebih tetap untuk solat. Ya? Kalau nak Allah Akbar terus, setengah orang dia tak masuk, tak datang niat dia. Jadi bila dia usalli dulu, mudah. Yang kedua, menjauhkan was-was. Sebab dia ada orang dia takbir, tadi aku niat sembahyang zuhur ke sembahyang asar. Bila lepas ingat dia, tadi aku sebut usalli fardhu zuhri.
Yang ketiga, memelihara kaul, pendapat yang mengatakan wajib talafuz. Ada juga pendapat walaupun tak kuat, kata dia kena lafazkan, mesti. Jadi keluar daripada khilaf tu lebih digalakkan. Kalau kita lafaz, tak adalah isu lagi dengan yang berpendapat kena lafaz tadi. Yang keempat adalah qiyas pada niat haji. Seperti dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Baik. Di sinilah kita tak boleh rigid ya. Kerana benda ni ada illah. Itu yang jadi isu keduri arwah tak selesai-selesai tu. Ini dalam kitab mazhab Syafi'i sendiri kata makruh. Makruh tu ada illah. Ada sebab dia. Kalau hilang illah, dia hilang makruh tu. Sama juga sunat talafuz ni kenapa? Selain daripada qiyas tadi, adalah kerana ia membantu kepada hati dan menjauhkan was-was. Ada tidak orang yang dia sebaliknya. Dia kalau usalli itulah yang dia was-was. Usalli saja pun imam dah dekat nak baca surah dah. Dia masih usalli fard. Tak betul dot ni. Usalli fardos macam sin pula. Subh. Usalli fardos subhi. Imam dah habis Fatihah masih usalli. Mana ada sunat bagi orang macam ni? Kamu takbir je lah. Ya. Ada orang bagi petua, orang yang was-was ni usalli cuba sekali atas belakang. Mungkin boleh. Allah Akbar boleh. Tapi risiko juga. Kamu meninggal terus hamba Allah tu. Ya. Jadi oleh kerana illah tu dah tak ada, sunat lafaz usalli tu kerana menjauhkan was-was. Kamu tak usalli itu yang mewaswaskan kamu, tak ada lagi sunat bagi kamu. Ataupun ada orang dia kalau usalli je dia boleh niat. Tak usalli tak datang niat dia. Untuk orang tu wajib dia usalli. Mana datang pula dalil? Kaedah dia adalah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa satu perkara yang tak sempurna kewajipan kecuali dengan dia, maka perkara itu pun jadi wajib. Asalnya lafaz niat tak wajib, yang wajib niat. Tapi hamba Allah ni dia tak mampu niat kecuali kalau dia usalli. Tak usalli tak boleh niat dia. Maka untuk orang itu sahaja wajib. Ya. Tapi kita berfatwa, ulama-ulama berfatwa ni berdasarkan kebiasaan. Ramai-ramai orang usalli itu membantu dia niat. Maka fatwa ni berdasarkan yang ghalib, iaitu hukumnya sunat. Ada program apa ya di belakang macam meriah aja. Ya. Khatam Quran. Pukul berapa pagi ni? Tapi pagi ni lah programnya. Dah ada bunyi juga tu. Ya. Nanti habis tajuk nafasnya ni kita berhentilah. Supaya yang ada program pun boleh. Hujah lain. Talafuz bin niyah bukan mahiyah solat. Kan ada orang kata apa ni, nak Nabi dah bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Ambil Nabi tak usalli, kau usalli, kenapa tak payahlah usalli? Jadi kita setujulah solat tu kena exactly macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diubah-ubah cara solat tu. Tapi usalli ni kan sebelum solat. Bukan solat tu sendiri, sebelum solat. Jadi sebelum solat tu kan agak fleksibel. Di zaman kita bahkan imam biasanya sebelum solat ada yang memperhati makmum supaya off dan silentkan handphone. Kan? Zaman Nabi SAW mana ada. Imam hanya suruh rapatkan, luruskan saf saja. Jadi kita buat benda yang Nabi tak buat, tak ada masalah sebab tujuannya baik. Tujuannya supaya bunyi handphone tu tak ganggu solat. Tak ganggu solat tu memang sunnah Nabi. Baca Quran kuat pun Nabi tak bagi kalau sampai ganggu orang solat. Bayangkan baca Quran. Lagilah ringtone dengan lagu macam-macam. Ya. Imam pula tersilap pasang lagu apa yang rock-rock sikit, boleh tahan. Ya. Imam kita bunyi handphone dia lagu rock. Makmum dah tak khusyuk. Jadi tak salah pun imam pesan berjemaah pastikan handphone semua sudah off ataupun silent mode. Berarti dia makmum, betul. Aku belum silent lagi, aku belum off lagi. Memang tak ada zaman Nabi. Kan tapi benda itu kan bukan dalam solat.
sebelum solat. Dan tujuannya pun nak jaga solat. Jangan terganggu. Jadi boleh. Jadi benda ni bukan dalam solat. Yang kedua, melafazkan sesuatu yang baik mendapat pahala. Kerana akan dicatat oleh malaikat sebagai kebaikan. Jadi kita cakap kita nak semayang, kan baik. Yang ketiga, lidah yang melafazkan niat biasanya akan membantu hati dan fikiran untuk lebih fokus. Adapun kalau yang kes-kes terpencil macam tadi, yang kalau lafaz niat pula dia jadi was-was, itu jangan lafaz. Ataupun sebaliknya, kalau lafaz baru boleh niat, itu memang dia kena lafaz. Macam mana pula mazhab lain? Kita duduk cerita mazhab Syafi'i ini, kan ini yang biasanya diamalkan di negara kita. Untuk ambil tahu mazhab lain, dalam mazhab Hanafi, ia adalah perkara yang bid'ah tapi masnunah, sunat. Bid'ah maknanya baru, sunat maknanya digalakkan buat. Dan perkara yang baik, yakni mengikut istihsan. Mazhab Hanafi ada kaedah istihsan. Tujuan menolak was-was. Dalam mazhab Maliki dia ada perincian. Untuk orang yang was-was, kalau dia tak usolli, dia susah nak niat, maka sunat. Sementara bagi orang yang tak was-was, kat sini Ustaz Mahdi tulis khilaf, la'allah sawab khilaf aula. Maknanya yang aulanya kalau kamu tak was-was, takbir je lah terus. Tak payah lafaz. Tapi kalau lafaz juga tak adalah berdosa. Yang aulanya tak payah lafaz sebab kamu tak was-was. Jadi tujuan tu tak ada. Kalau kamu was-was, ada tujuan kamu lafaz, maka sunat. Itu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hambali, sama seperti guru, iaitu mazhab Syafi'i, hukumnya sunat. Jadi kalaupun kamu berpendirian tak sunat, pakailah untuk diri kamu, tak ada masalah. Dia bukan wajib tak wajib. Saya tak nak usalli lah sebab Nabi tak usalli. Silakan. Teruslah Allahu Akbar. Yang penting ada niat. Tak ada masalah. Tak perlu ke sana kemari membid'ah sesatkan amalan yang telah difatwakan sunat oleh majoriti para alim ulama. Next, insya-Allah kita akan masuk tentang isu lepas takbiratul ihram tu nak letak tangan di mana. Kan yang biasa orang kita buat Allahu Akbar sini kan, tengah ni. Tapi ada juga orang Allahu Akbar dekat bawah pusat santai. Ya, perut pula buncit, senang letak bawah perut. Ya, ada pula Allahu Akbar sampai di sini. Kemudian ada juga yang Allahu Akbar lurus saja. Tak letak di mana-mana, kan? Jadi akan ada perbincangan tentang di mana sepatutnya seseorang itu meletakkan tangan dia selepas dia selesai daripada takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana. Wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nur syamsika abadan abada. Allahumma nqulna min dhulil ma'siyati ila azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.